Hai guys, so hari ni vlog kali ni saya nak buat pasal LRT 3 lah. So saya nak naik LRT 3 sementara masih cuma ni. Saya nak buat vlog end to end. So daripada Johan Setia sampai ke Grand Mary. So kalau korang tengok kat sini, agak luas lah parking dia. Ada luas, ada banyak parking. And for now for free lah. So buat masa ni tak ada lagi kena ada palang untuk korang parking. So nice lah. So tengok macam, so parking luas and then tak ada palang. So korang boleh try lah. Lagi berapa bulan lagi, lagi berapa hari lagi nak habis bulan 7 ni kan. So ni hari look. Pegang tangan dan awasi langkah anda. Banyak juga lah, I mean frekuensi ni. Tapi kalau satu akad dekat dengan KL tu lebih kurang je kan. Tapi aku rasa lagi LRT baru kan, orang memang ada banyak parking tau. Ada banyak parking spot setiap stesen. Aku tengok sekarang ni ada banyak dia parking spot. So kalau benda tu free memang nice lah. Tapi kalau lepas ni akan bayar macam agak turn off juga lah. So kalau daripada sekarang diorang boleh buat benda tu free, why not sampai ke February ni kan. Sampai ke Grand Mary. So sekarang ni nak sekarang saya makan. So sekarang kita nak pergi yang KCC macam lah. So aku pun peningkat mana tu. So kalau nak pergi ke yang KCC ni aku tinggal sana. So mungkin kita akan ada jantas tu. Tu jantas tu yang connectkan ke LRT Kelana Jaya. So KCC. So tadi gerak dalam pukul, tak ingat lah, tapi dah sejam lebih juga lah nak sampai ke Grand